Allah. Wish, apa pasal tu separuh-separuh tu? Terlupa rakaat lagi. Ni setan tu dia ni. Apa dia tengok? Ini mesti terlebih rakaat kan? Kalau terlebih rakaat, tak perlu batalkan solat pun. Tahiyat akhir, dia rukun solat. Jadi bila kita tersalah bangun kepada rakaat yang lebih, contohnya solat zuhur kita bangun pada rakaat yang kelima, maknanya rakaat kelima itu adalah perbuatan yang salah, sedangkan tahiyat akhir itu rukun. Jadi wajib untuk berpatah balik daripada perbuatan yang salah tadi itu, patah balik pergi ke rukun iaitu tahiyat akhir. Kemudian di akhir solat disunatkan untuk membuat sujud sahwi. Tak perlu batalkan solat pun, mudah je. Tapi ingat, situasi ini untuk tahiyat akhir sahaja. Tahiyat awal tak termasuk. Korang jangan lupa infak masjid. RM50 pun tak apa. Tekan link dia bayar. Syekh RM50, bagilah RM5.